Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'. Ini ini saya nak sebut berkaitan dengan ada satu statement tular berkaitan dengan seorang badut sarkas, yang saya kira dia ni seorang badut, kerjanya menabur fitnah, melontarkan rasa kebencian kepada orang ramai, kepada masyarakat. Dan saya nampak pengikut-pengikut mereka ini bukannya tidak bijak, semuanya bijak kepada seorang individu badut sarkas ni. Tetapi mungkin cara yang dimomok-momokkan oleh Ali Ahmad ni seolah-olah benda tu jelas dan benar, dan seolah-olah itu adalah bukti yang jelas. Saya tengok statement dia kata Persatuan Pengguna Sembayang Malaysia, Yusof Hazmi lah, dia kata kaya lah kan, lebih kurang macam tu lah, kaya lah, dah dapat 7,500 untuk sebuah biji kereta. 28 biji kereta ni dapat lah lebih kurang dalam berapa ratus ribu lah. Saya nak beritahu dengan Ali Ahmad, kita di Persatuan Pengguna Sembayang Malaysia, kita di bawah naungan saya, kita memang ada ambil servis perkhidmatan, tapi tidak seperti mana yang awak sebut. Sebenarnya kita telah cas untuk setiap individu ni sebuah biji banglo. Okey. Sebenarnya setiap daripada individu yang ambil servis kita, kita beritahu kalau nak ambil servis kita, tolong berikan sebuah biji banglo. Jadi 28 individu ini telah memberikan servis, membayar servis sebuah biji banglo kepada saya. Dan sebenarnya harga banglo lebih kurang 1 juta lebih. Saya telah mendapat 28 juta. Jadi 7,000 sikit. Jadi saya harap saya nak betulkan statement awak. Saya dapat sebuah biji banglo, bukannya satu individu 7,500. Dan juga ada juga yang tanya sebenarnya berapa servis yang dibayar. Ada, saya nak bagi tahu mangsa-mangsa yang ambil servis kita ni kadang-kadang tak ada duit pun. Kadang-kadang macam mana lah nak cas 7,500 tu kan, baik kita cas banglo kan, duit pun tak ada. Jadi kadang-kadang ada yang bayar 400, ada yang bayar 800, ada yang bayar 1,000 lebih dan macam tu. Ada yang masih bayar servis 1,500, 2,000, yang masih berhutang lagi pun ada. Jadi kita faham keadaan kondisi mereka. Dan untuk pengetahuan badut sarkas ni, Ali Ahmad, kalau awak nak ambil servis perkhidmatan saya, tolong siapkan sebuah biji banglo. Saya tak pandang 7,000, 7,500 ni. Jadi apalah sangat kan. Lagi satu, ada orang hadiahkan saya juga sebuah Produa Viva. Ada orang bagi saya sebuah Produa Viva, tapi saya tahu nampak macam nombor plate kereta awak. Ada orang kereta dah kena lelong ke? Itulah saya nak bagi tahu lah. Bukanlah saya rasa macam kesian dengan awak ni kan, gila perhatian, gila ni, tapi bila ajak berjumpa penakut, macam tak ada apa. Ajak jumpa takut, kita panggil jumpa tak nak jumpa, buat statement tak. Apa yang awak rasa untung awak buat macam tu? Kalau benda tu betul, baguslah kan. Tapi masalahnya tak betul kan. Servis yang kita ambil bawah daripada 2,500, ada yang bayar 800, ada yang bayar 400, ada yang masih berhutang. Jadi macam mana awak boleh buat statement 7,000 setengah kaya raya kan? Tapi tak apalah. Cuma saya nak bagi tahu awak, cuba awak rujuk dengan mak ayah awak. Untung tak dapat lahirkan anak macam awak ni kan. Kerjanya menabur fitnah, mengadu domba, bercakap buruk pasal orang kan. Bukan kesiankan mak awak kan, kesiankan ibu awak. Ibu awak orang yang baik, ayah awak orang yang baik. Saya kenal mereka, orang yang baik. Mesti dia orang rasa rugi dapat anak macam awak. Jadi berhentilah jadi orang yang merugikan mak ayah. Awak masih ada masa. Yang paling penting, awak dah berkahwin, jadilah seorang suami yang dibanggai oleh isteri awak kan. Jadilah seorang suami yang bangga. Isteri tengok, abang aku macam ni, suami aku macam ni, bagus. Jadilah ayah kepada anak-anak awak yang membuatkan mereka rasa bangga kan. Mesti diorang rasa rugi bila dapat ayah yang macam ni, suami yang macam ni, anak yang macam ni, rugi. Kalau saya pun kan, sangguplah nak minta cerai kalau macam ni. Sebab rasa rugi. Pasal apa? Dapat suami yang bangang sangat macam kau ni. Okey, Assalamualaikum.